Salam guys, kita jumpa lagi dan kali ni aku nak share korang tentang tangki flush tandas dekat surau ni ada masalah. Tarik tak nak keluar. Tarik tak keluar. Jom kita tengok ada kenapa jadi macam ni Sebab aku tarik pakai tangan pun tak nak keluar. Air penuh. Ada masalah lah ni. Jom kita check. Okay, kita kena buka bawah sekali ni. Lepas tu bawah ni pun kita kena buka. Yang ni ketat sikit tau. Bila kita buka air penuh, dia akan melimpah. Dia akan terkeluar macam ni lah. So bagi dia habis air ni. Lepas tu kita angkat keluar. Dan bila kita dah angkat, kita akan nampak, oh inilah masalahnya. Masalah besar. So nak cabut susah sangat. Kita potong je dengan cutter. Okey, kita dah angkat keluar. Yang ini warna hitam. Nampak? Dia inilah dia punya plastik dia dah koyak. Yang baru ni aku beli sama lebih kurang bentuknya, cuma dia bulat. Nampak? Plastik dia elok lagi. Tarik pun cun je. InsyaAllah ni okey, tak ada masalah. Jom. Untuk bibir ni dia dah gam, kita biarkan je. Bila dah gam nut bawah sekali ni, kita pakai yang lama. Yang baru kita tolak tepi sebab tak apalah, sebab saiz dia sama kan. Dan yang ini yang kita akan tanggalkan, nut yang kedua. Dan kat sini ada getah. Getah dia warna putih ni, kita biarkan dekat situ. Kita masukkan sekali dengan getah tu. Yang ini nut yang kedua yang kita akan pasang. Yang ini yang nut pertama tu kita pakai yang lama, nut kedua kita pakai yang baru. Ini penyangkut dia ni, yang akan menarik pump ni nanti untuk mengeluarkan air. Ini kena pasang, kau kena sangkutkan dia masuk ke dalam lubang tu. Dia akan jadi macam ni. Barulah kita masukkan lubang kat bawah tu. Jangan lupa getah ni jangan lupa. Masuk sekalian getah. Kalau tak ada getah, berhenti leaking. Ikat balik dengan nut yang kedua tu. Ikat ketat-ketat. Barulah kita masukkan. Itu nampak tadi tu, ada dia punya bibir tu, kita biarkan. Kita masukkan nut yang pertama, yang ujung sekali tu, ikat ketat-ketat juga. Okey, kita tengok. Kita tunggu kasih penuh dulu. Dan baru kita akan start pump. Okey, air dah penuh. Ya, tarik. Cantik. Air keluar dengan sempurna. Okey guys, terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi pada perkongsian aku yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.